Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para hakim yang arif lagi bijaksana dan penjaga masa yang budiman. Nama saya Nur Azalia Hanani binti Ahmad Aizat. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang boleh dijadikan teladan buat diri kita yang bertajuk Pinggan Kayu untuk Ayah. Semasa kita kecil, kita mesti memasak impian untuk menjaga ibu dan ayah ketika besar nanti. Hakikatnya, tidak semua orang mampu melakukannya. Seorang lelaki tua yang bernama Pak Samad baru saja kematian isterinya Mak Leha, tinggal bersama anaknya Kuzairi dan menantu perempuannya Mia serta anak kepada pasangan itu Arisa yang berumur 9 tahun. Keadaan Pak Samad agak uzur. Jari jemarinya sentiasa menggeletar. Pandangannya pula semakin hari semakin jauh. Makan malam pertama di rumah anaknya bukanlah satu momen yang indah. Dia berasa agak kurang selesa untuk menikmati hidangan di atas meja dan berasa agak kekok untuk menggunakan sudu dan garpu. Tetapi di rumah anaknya dia tiada pilihan. Cukup sukar untuk dihadapinya sehingga akan makanan bersepah di atas lantai tanpa dapat dikawal. Ada kalanya ketika dia hendak mencapai pinggan, tangannya terlucut. Perang! Bertaburan kaca di lantai. Pak Samad berasa bersalah. Dia bangun, cuba untuk mengutip serpihan kaca itu. Namun, dia halang oleh Kuzairi. Mia masam mencukak. Arisa pula kasihan melihat datuknya. Namun, dia hanya melihat, kemudian makan semula. Esok, ayah tidak boleh makan bersama kita. Arisa mendengar kata ibunya kepada ayahnya sebaik sadar datuk menghilangkan diri ke dalam bilik. Kuzairi hanya membisu. Namun, sempat Arisa memandang tajam mata ayahnya itu. Bagi memenuhi permintaan Mia, Kuzairi membeli sebuah meja kecil lalu diletakkan di satu sudut bilik makan. Di situlah ayahnya menikmati hidangan berseorangan, manakala anak menantu makan di meja utama. Paling menyedihkan, Arisa melihat datuknya makan menggunakan pinggan kayu. Begitu juga dengan gelas minuman. Arisa mengingati, adakah dia pernah melihat pinggan seperti itu? Oh ya, dia pernah melihat pinggan seperti itu semasa berkunjung ke rumah kawan ayahnya, Pak Abu. Tuan rumah itu memberi makan kucing-kucingnya menggunakan pinggan yang sama. Hanya Tuhan yang tahu betapa hancur dan luluhnya hati Pak Samad. Air matanya mengalir mengenangkan nasib yang dia perlakukan begitu. Ketika itu, dia teringat kampung halaman yang ditinggal. Dia terkenang arwah isterinya. Lalu, perlahan-lahan dia berbisik. Leha, teruk betul anak-anak kita terhadap abang. Lelaki tua itu benar-benar terasa hati dengan perbuatan anak menantunya itu. Malam itu juga, dia pergi membawa diri ke rumah orang-orang tua tanpa pengetahuan sesiapa. Keesokan harinya, Kuzairi terkejut kerana kelibak ayahnya tidak kelihatan. Namun, beliau dan isteri hanya bersifat acuh tak acuh tentang kehilangan ayahnya itu. Seminggu kemudian, setelah pulang dari kerja, Kuzairi melihat Arisa seperti sedang main dengan kepingan kayu. Di sisinya terdapat gergaji, pisau dan gunting. Dia seperti membuat sesuatu. Apa Arisa buat ni? Berbahaya main semua ini, kata Kuzairi menegur manja anaknya. Nak buat pinggan, mangkuk dan gelas untuk ayah dan ibu. Apabila besar nanti, taklah susah Arisa nak cari. Ayahnya terkedu dengan kata-katanya. Perasaan Mia pula terusik. Kelopak mata, kedua-duanya bergenang. Jawapan Arisa benar-benar menusuk hati mereka. Mereka berasa bersalah. Teladan yang buruk telah mereka tunjukkan kepada Arisa.
Keesokan harinya, Kuzairi dihubungi oleh rumah orang tua Rawang. Rupa-rupanya ayahnya membawa diri ke situ. Namun, ada berita buruk yang disampaikan oleh penjaga di sana. Ayahnya telah dibawa ke hospital kerana mengalami sesak nafas yang teruk dan dimasukkan ke unit rawat terapi. Kuzairi terkejut dan luluh hatinya mendengar berita itu. Rasa bersalah tidak dapat dibendung lagi. Mereka sekeluarga bergegas ke hospital. Namun, semuanya telah terlambat. Mereka tidak sempat berjumpa Pak Samad. Doktor mengesahkan Pak Samad telah meninggal dunia akibat kanser tulang yang merebak ke paru-paru. Berita ini merentak jantung Kuzairi. Ayah yang membesarkannya bagai menatang minyak yang penuh. Seekor nyamuk pun diharamkan dari menyentuh tubuh Kuzairi. Segala susah ayah simpan, segala sakit ayah sorok. Tapi apakah balasan Kuzairi untuk ayah? Sehinggakan ayah sakit tenat, dia tiada di sisi. Sehinggakan ayah menghembus nafas terakhir, tiada anak yang mengaji syahadah. Jantung Kuzairi bagaikan direntap. Pipinya bagaikan ditampar oleh kematian ayahnya. Tiada lagi senyuman ayah. Hanya sekujur tubuh yang kaku menanti kehadirannya. Kuzairi menyesal, sangat menyesal. Namun semuanya telah terlambat. Kawan-kawan, sayanglah ibu dan ayah selagi hayat di kandung badan. Hormatilah mereka sepenuh hati. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian, terima kasih.